Hari ni kita nak review ni VF Elite 9 Bluetooth wireless headphone. Katanya yang ni yang version nombor 9 dan dia punya bunyi memang sedap. Memang sedap dan dia punya mikrofon pun sedap. So kita buka dulu lah, kita nak tengok kat dalam ni. So sebelum tu dia pakaikan Bluetooth version 6. Ni dia punya range dia 10 meter. Music semua ada lah. Driver pun semua. Dia ada mic Lepas tu bateri dia 200 mAh. Okay, so boleh pakai 24 jam, 2 hours, 90 hari. Itu ikut sendiri kan. So kita buka dulu, tengok kat dalam dia. Dia punya barang macam mana. Terkoyak dah. Okay, so tak ada apa dah. So apa kita dapat adalah USB biasa ya. Okay, Type C. So inilah kita punya headphone tu. Okay, Elite 9. Jadi kita tengok kat sini dia punya function dia. Dia ada kat sini EQ. Dia tambah tolak ni. Lepas tu dia ada on off button ataupun play lah. Play atau pause lah. Ini charger dia. Ini untuk auxiliary dia. Ini dia punya mic. Sekejap. Oh ni mic. Yang ni mic. Yang ni lampu tau. Ni lampu. So kalau kita tekan nanti dia akan menyala lah. So kita test lah menyala tak lampu dia. Nampak. So dia menyala biru merah secara cepat macam ni. Maksudnya dia tengah nak connect Bluetooth. So kita buka Bluetooth dekat phone tu boleh dengar lah. Terus. Lepas tu nak off kan dia, tekan lama-lama sampai dia off. Okay, dah off. Dan untuk dari segi pemakaian dekat telinga, memang selesa. Memang betul selesa. Sebabnya dia tidak ada orang kata apa, sakit telinga ke apa. Sebab telinga akan masuk elok dalam ni. Dan dia memang selesa lah. Memang selesa. Untuk orang yang apa kata, telinga dia lebar sikit pun boleh. Tak sakit telinga. Lagi satu dia punya besi sini, dia boleh memanjang, nampak tak? Memanjang. Sebelah ni pun sama memanjang. Okay. Atas ni dia lembut. Okay. Pakai pun sedap dan dia boleh bila letak dekat bahu, dia boleh macam ni lah. So style sikit lah. Okay. So kalau siapa yang nak beli, memang boleh beli, memang puas hati. Okay. Bunyi dia memang sedap. Dia punya mikrofon dia memang baik untuk kalau siapa-siapa nak online online meeting. Kalau buat online meeting memang kena ada ni. Memang kena ada. Barulah meeting tu lancar bercakap, kita boleh dengar dengan jelas sekali. Okay, siapa nak beli boleh beli. Itu saja untuk review kali ni. Bye.